warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di rumah Cikgu On atau Cikgu Bat untuk melihat proses membuat lemang yang beliau usahakan. Lemang Cikgu Bat ni special kerana buluhnya panjangnya 2 kaki purata dan buluh yang besar, buluh lemang original. Tidak seperti kebanyakan lemang kadang-kadang di bandar di bawah 2 kaki saiznya dan harganya pun mahal pula tu. Tapi di sini boleh kata standard semua 2 kaki dan buluh lemang, dan buluhnya besar-besar, bermakna lemangnya tebal. Itu dia Cikgu Bat tunjukkan buluh yang digunakannya. Ini lebih 2 kaki ni sebenarnya. Buluhnya pun buluh besar. Sementara menunggu memasukkan pulut dan santan ke dalam lemang, Cikgu Bat telah membakar api, membuat api sekarang ini daripada sabut. Kalau di kampung daripada sabut, daripada tempurung, dan mula dibakar untuk mendapatkan apinya sebelum dimasukkan kayu. Sekarang proses memasukkan pulut dan santan ke dalam buluh. Lemang Cikgu Bat ni 1 kilo pulut boleh dapat untuk 2 batang lemang saja. Jadi bayangkan bermakna lemang dia besar. Lemang dia besar, puas untuk dimakan. Ini dia lemang yang telah dimasukkan pulut dan santan. Sekarang api pun telah semakin besar. Lemang mula dibakar, tuan-tuan. Mula dibakar. Tempat membakar lemang ni dia buat alas yang tinggi sikit, maknanya mudah untuk balik-balikkan nanti berubah lemang ni kalau dia tinggi daripada tanah. Dan untuk kata Cikgu Bat, masa sejam yang pertama itulah yang paling penting. Kerana itu dia boleh buat api yang besar. Dia kata dia belajar teknik ni daripada Sarawak dahulu, daripada orang asli di Sarawak, di mana ia cepat masak. Semasa sejam yang pertama ini api tak apa kuat, dia kata. Tapi selepas itu akan menggunakan bara saja untuk memanaskan lemang sehingga masak sepenuhnya. Boleh lihat di sini api yang kuat. Dengan api yang kuat, lemang cepat mendidih dan cepat masak, tuan-tuan. Lepas itu kita boleh tambahlah kayu dan tempurung untuk terus Cikgu lemang ni. Kalau setakat kering lebih kurang 1 jam. Lepas tu kita barakan dia lebih kurang 1 jam lagi. Kira dah kering tu boleh dah makan. Mana 2 jam boleh masak lah. 2 jam kira okey dah. Alhamdulillah. Berapa lama Cikgu buat lemang ni? Secara komersial ni bukan 5 tahun, 6 tahun lah. Tapi masak lemang ni dari kecil lah. Bakar lemang ni dari kecil. Memang suruh saya bakar lemang, sebab kalau saya bakar lemang tentu tak hangul. Dengarnya Cikgu dulu ngajar di Sarawak. Cuba cerita sikit tahun bila tu? Berapa lama? Ngajar di Sarawaknya mulai ngajar 86. Tapi masuk matak tu tahun 83 sampai 85. Lepas tu duduk di sana sampai tahun 94. Dah kahwin anak 2. Baru balik kemari. Nasib baik Cikgu tak duduk sana terus ya? Cadang nak duduk. Dah jodoh tak ada. Jodoh sini macam mana? Sana durian banyak Cikgu? Di mana tu? Sarawak di mana Cikgu? Saya di Sarawak. Di Miri, Limbang, Serian, Kuching lah. Tapi durian yang paling seronok di Serian. Di Serian tu sebenarnya durian bukan dalam kampung. Durian dalam hutan. Siapa nak pergi cari-carilah. Lepas tu kita tunggu je tepi jalan dia turun tu. Kita beli je lah. Buat apa nak cari sendiri. Durian elok lah. Durian macam durian yang kita ada di sini lah. Tapi dia di dalam hutan. Bukan di kampung. Okey Cikgu, di Kuching tu, di Sarawak tu ada tak dia yang buat macam lemang ke, guna daun lain ke, macam mana ke? Di sana popular juga, iaitu daun lirik. Di sini sebut daun lirik, di sana disebut daun kelupis. Bukan setakat buluh lemang, sebab buat lemang, tapi mereka buat bungkus nasi ke, bungkus. Terutama orang Dayak kan, dia guna daun kelupis ni, bungkus nasi yang lembik tu, untuk pergi memburu. Dia punya nasi tu boleh tahan seminggu tak basi.
Wah. Guna daun rendangnya pun ni dia. Rendang dia. Bismillah. Memang sedap. Lembut. Tak ada yang keras. Dia masak sekata. Berlemak. Masanya sedap. Cukup. Memang terbaik lebang Cikgu Bat, Cikgu Un.